Update rebate untuk bulan Julai. Ada 3 model yang korang wajib dapatkan. Yang pertama, Honda City Sedan. Kalau korang memang dah lama nak beli Honda City Sedan, this is the right timing untuk korang beli sebab Honda Malaysia bagi rebate 8,000, hampir cover korang punya 10% down payment. Yang kedua adalah WRV. Last month Honda Malaysia bagi rebate sebanyak 4,000 untuk semua variant, tapi this month Honda Malaysia bagi 6,000 untuk semua variant WRV. And finally, yang ketiga, Honda CR-V. Last month Honda Malaysia bagi 8,000, this month Honda Malaysia naikkan lagi 2,000, so total up menjadi RM10,000 untuk rebate Honda CR-V. Tambah lagi, ada lagi extra 3,000 service voucher untuk CR-V. So korang-korang memang dah plan lama nak beli sebiji CR-V, this is the very good timing untuk korang beli Honda CR-V. So kalau korang berminat, korang klik link dekat bio ataupun korang boleh DM aku personally and kita akan deal sampai korang dapat kunci.